Depa bentik lah. lain, Memang lawa lah kan. Memang lawa. Bonek pun luas kan. Betul. Nanti kahwin besok, kalau kau takut bini, kau menyurut dalam bonek belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, jam menunjuk kampung ketiga petang. Terima kasih yang terus bersama dengan saya guys. Dan kita bersama dengan anak muda, umurnya baru 23 masuk 24 tahun ni. Masih lagi muda. Hari ini sudah ada kereta. Dulu tak ada kereta je, naik basikatua. Basikatua. Bersama dengan adik Syahmi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu dik. Nama Muhammad Syahmi bin Muhammad Syahmi bin Syahmi. Oh, ya. aku ingatkan yang YouTuber tu paling popular. Yang tu Kelantan dia. Mau tak kena bayar. Asal mana ni Syahmi? Asalnya Sabah. Oh, Sabah. Sabah. Oh, Sabah. Tapi tak dapat pelik Sabah sangat. Aha. So adik-beradik apa orang? Adik-beradik ada 4 orang. Ada 4 orang. Kau yang keberapa ni? Anak pertama. Anak pertama. Dan anak pertama inilah yang memiliki kereta. Betul. Ya, anak pertama baru memiliki kereta. Pilihan dia Almera, Mira. Yang ni kita dah padankan dengan aksesori Nismo bersama dengan di belakangnya sungguh lawa guys, sport rim yang paling paduku paduah. Dan saya nak tanyalah Syahmi, umur terlalu muda, bukan 30, bukan 28, bukan 27, bukan 26, bukan 25. Bawah 25. So, umur muda dapat kereta pertama. Pilihan hati adalah si putih melati di belakang saya. Sama dengan baju kau putih. Kau suka kalau putih ke? Boleh lah. Memang nak kalau putih guys. So, bakal isteri, kekasih hati. Kau nak punya putih-putih lagi? Ya. Nak putih-putih. Kenapa Almera sebenarnya? Sebab dia punya rupa bentuk bentik lah. lain, Memang lawa lah kan. Memang lawa. Bonek pun luas kan. Betul. Nanti kahwin besok, kalau kau takut bini, kau menyurut dalam bonek belakang. Urusan dengan saya, umur terlalu muda. Macam mana tu? Alhamdulillah, semuanya so far memang okey lah. Memang suggestion lah. Tolong tu jangan bagi pesanan lagi. Terkejut kan apabila lulus kan. Betul. Memang terkejut guys. Seorang diri saja lulus. Kita tengok guys, daripada langit turun ke bumi. Minyak percuma aku bagi kepada Syahmi. Daripada langit turun ke bumi. Cik. Untuk Syahmi minggu pertama. Isi minyak pakai duit aku ni. Kau jangan ambil duit awet kau. Minggu yang kedua pakai duit aku dulu. Ketiga, keempat dekat sini ni. Tu dia gelek sini. Sikit dia gelek. Minggu yang ketiga ada lagi ni. Ini saya ulang, minggu yang keempat ada lagi. Dan ting guys. Yang ni aku nak suruh beli baju warna putih lagi sekali. Satu lagi putih melati. Beli baju. Singlet putih. Semalam nak ambil kereta. Perasaan dulu first time. Tak boleh tidur. Excited lah. Memang kena dalam fikiran lah. Dalam pikirin. Pesanan terakhir daripada anak muda kereta yang pertama untuk dia bahagia. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman nak cari kereta, nak beli kereta, suggestion Fahmi, Syahmi. Kalau siapa-siapa yang mau cari kereta tu bolehlah pergi tempat kedai Cik Din yang Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Lama sudah ku tercari-cari, putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mampu